sekelompok kecil je orang di Mekah yang tak sembah berhala, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni special juga, banyak persamaan dengan Nabi SAW dari sudut akhlak. Dia tak pernah minum arak, tak sembah berhala, berzina. Ni semua kebiasaan. Maksudnya orang minum macam minum kopi. Kau pelik, takkan aku tak minum kopi. Macam aku tak minum. Contoh kan. So nak bagi tahu, kalau saya punya impian tu salah satunya adalah nak jumpa Waraqah bin Nawfal, nak tengok siapa pakcik tua yang full of wisdom ni, yang boleh call out from the very first day. Ini kisahnya bagaimana nanti. Walaupun hanya diceritakan tentang Jibril AS datang dan ceritakan Iqra, itu saja. Dari situ dia dah boleh pick up. Dia cakap ni sama macam Musa. So, maksudnya zaman dulu mungkin ada cerita yang in-depth dan spesifik juga tentang hikayat perjalanan kehidupan Nabi Musa AS. Apa yang kita percaya tentang Taurat dan Injil adalah bukan semua dalam tu salah. Kitab Taurat yang asal memang kitab Nabi Musa seluruhnya benar, sehingga kemudian telah diubah suai, telah ditokok tambah. Demikian juga Injil. Sebab itu dalam konsep kita belajar sirah ataupun qasas anbiya ataupun tafsir, kita ada kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak membenarkannya, tidak juga mendustakannya. Kalau diselari dengan kisah Quran, kita boleh terima sebagai footnote lah, tambahan. Kalau dia bertentangan dengan kisah Quran, kita akan tolak, sebab mustahil kisah tu benar, sebab dia bertentangan dengan Quran. Quran adalah the final version yang membetulkan semua kisah-kisah yang terdahulu daripada kitabnya. Kalau tak membenarkan, tak mendustakan, kita panggil KIV je. Kita take note, kisah ni ada, kita tak sure betul ke tak. So kalau kita faham dengan cara ni, kita akan nampak sebenarnya Quran datang membetulkan kisah-kisah yang silap dalam kitab-kitab terdahulu. Maka tidak mustahil Jibril AS wataknya itu banyak diceritakan dalam kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. So Waraqah dia nampak pattern tu daripada bacaan-bacaan dia yang terdahulu tu. So pattern tu dia boleh derive, dia boleh keluarkan, dia kita panggil apa, mencerap lah. Dia boleh mencerap pattern dan dia beritahu ini dia. Dia macam big data. Orang kata big data hari ni. Big data ni adalah kebolehan menyusun data tu dan melihat pattern. Daripada pattern tu kita boleh buat satu unjuran ataupun tekaan. Ikut data ni dia akan jadi macam ni. Macam tu. And kan Ustaz kan syariah kan, dekat mana tiba-tiba boleh terjerumus ke dalam sirah yang mendalam? Sebab syariah tak belajar sirah mendalam kan. Betul. Syariah ni kalau kita ikut dalam bahasa mudah ni, belajar law lah, belajar undang-undang. Antara benda yang menarik yang trigger tu adalah ada beberapa pensyarah di Universiti Yarmouk dan juga waktu saya belajar di College Institut Kemahiran Ikhtisas Pahang, IKIP, International College. Ada pensyarah-pensyarah yang dia menceritakan kisah di sebalik satu-satu undang-undang tu ditetapkan dalam Quran. Contoh, macam mana riba diharamkan. Riba tak diharamkan secara sekaligus, one time. Dia ada proses dia. Sama juga arak tak diharamkan one go. Aisyah radhiyallahu anha kata kalau arak datang dan diharamkan pada peringkat awal tu, tak ada siapa yang akan tinggalkan minum arak, sebab semua orang minum macam minum kopi tadi tu lah kita kata. Tapi disebabkan dia per peringkat, start dengan siapa yang minum jangan pergi solat. Oh, start macam tu. Lepas tu start sikit demi sikit, last sekali diharamkan secara total. So bila diharamkan secara total tu, para sahabat ni semua tumpahkan, tuang air yang mereka sedang ada, pecahkan balang-balang mereka. Bahkan ada hadis yang cerita, ada seorang sahabat yang kata, boleh tak aku hadiahkan arak ni kepada orang lain, sebab aku dah tak boleh minum dah. Tapi Nabi kata tak boleh. Sebagainya, akhir sekali dia akan lupuskan arak tu juga. So saya mula perasan, di sebalik pensyariatan ni, sebab kita selalu terus belajar tu hukumnya apa, halal, haram, dan tapi rupanya belakang setiap hukum tu ada story. So saya mula discover dan explore tu adalah apa story di sebalik ni. Apa story di sebalik ni? Sebab dia teks dan konteks. So suasana kita, sebahagian kita ni, kita sangat obses dengan teks. Kita suka petik teks tu tanpa tahu apa konteks. So bila kita tak tahu konteks, kita selalu tersalah copy paste. Kita tersalah menggunakan dalil
claim benda-benda yang tak bertepatan dengan apa sebenarnya suasana konteks tu. So bila kita pergi ke belakang tu, ada banyak story. So bila story tu adalah bit and pieces, kita panggil apa, cuplikan-cuplikan lah. Macam reel 2-3 minit kat ni, reels. So saya mula fikir, saya nak tengok the full version, apa story full di belakang semua ni. So masa tu lah discover, sirah lah yang cerita the whole story tu. Dan sirah dan Quran ni dia jadi macam duit shilling, kepala dan bunga. Kalau kita hanya baca Quran, tak tahu sirah di belakang, kita baru ada one side of the coin, tak ada value lagi. Bila kita ada both side of the coin tu, baru dia ada value. So saya mula dalam course syariah tu tak ada subjek sirah. So saya pergi ke jabatan yang ada kelas sirah. Saya pergi kat lecture tu, saya minta izin, boleh tak saya masuk kelas sirah ni, tapi saya tak boleh daftar sebab dia bukan dalam course saya. Lecturer tu kata, you're more than welcome, datang. Ni dekat Jordan dulu, dekat Yamu. So saya saya minta izin dan saya duduk masuk kelas sirah tu lah. Yang mengajar tu ustazah sebenarnya, doktor, seorang perempuan. Start daripada tu saya mula explore lah. Saya cari YouTube, saya cari buku dan sebagainya, dan mula ada kelas-kelas sirah yang dibuat di masjid, di tempat-tempat center-center dan sebagainya tu, mula explore. Dan so sirah ni sebenarnya dalam kos apa? Kadang-kadang di Rasat Islamiah, ataupun dia pun kalau kita lihat tak terlalu detail, sebab saya tak pasti kenapa kita tidak terlalu memberikan perhatian kepada sirah tu seperti subjek-subjek yang lain. Saya tak pasti kenapa. Tapi kalau orang yang belajar di Rasat Islamiah, pengajian Islam secara umum, subjek tu confirm ada. Ataupun kalau dia ambil tarikh, dia memang ambil subjek ketamadunan dan sejarah Islam. Dia memang akan belajar. Tapi kos-kos lain ni seolah-olah macam subjek sirah tu tak penting. Macam sama ada terlalu ringkas diajar atau tak ada sama sekali subjek tu. Dan kita pun kalau kita tengok sirah ni, kita anggap subjek sekolah lah. Sedangkan sirah tu ada mutiara-mutiara yang waktu kita sekolah tu kita tak boleh faham. Sebab kematangan kita tu masih level. Dan kalau kita punya experience belajar sirah di sekolah pun mungkin sekadar menghafal tarikh, tempat, wataknya. Tapi kita tak boleh nak rasa cerita tu kan. Kita tak boleh nak masuk dalam cerita tu dan rasa, macam ni kisah ni berlaku, ini konteks dia dan sebagainya. So bermula daripada situlah